Untuk anak lelaki yang selalu orang kata apa berkepit bawah ketiak mak ayah tu, gaji saya 8,000 sebab saya beranilah nak ubah hidup saya kan. Untuk anak lelaki yang selalu orang kata apa berkepit bawah ketiak mak ayah tu, yang duduk selesa, yang pergi sana sini and tapi orang kata apa, pasal gaji, pasal ubah hidup ni sendiri tak nak usaha. Spender pun mak ayah beli lagi. Betul. Itu yang kelakar tu. Jadi hari ni gaji saya 8,000 sebab saya beranilah nak ubah hidup saya kan. Lama mana kita nak duduk dalam zon yang rendah, rendah, selesa. Kita sendiri kena cabar diri kita. Jadi mana-mana kerja pun jangan bagi banyak alasan. Dan yang paling penting sekali, mana-mana pun kita jangan orang kata apa banyak terlalu negatif sangat. Ini scam, itu scam, betul, ini scam. Betul. Bukan nak cakap yang saya terbaik sangat, tapi untuk apa yang saya dan tim saya sendiri lalui, cuba ambil langkah tu untuk, bukan untuk orang lain pun, untuk perbaiki diri kita juga.